guys, selamat pagi. Hari ni Wani nak tunjuk dekat korang cara pemasangan untuk kita punya kemah auto tank. Siapa yang dekat sini yang mana belum tahu lagi cara pemasangan untuk kita punya kemah auto tank, daripada hutang gig korang boleh tengok video ni sampai habis tau. Okey, jangan risau juga kalau korang beli bas akan dapat sekali dengan storage bag tau. So macam ni Wani dah buka dah. So korang bukakan saja, letakkan di saja. Ini korang buka saja di setiap penjuru macam ni. Kemudian awak bukakan saja di punya kaki tau, setiap penjuru. Empat bahagian tau. So, bila korang dah buka setiap penjuru dia punya kaki, ini korang angkat sahaja dia punya kepala macam ni dan terus sahaja angkatkan dia. Okey, kalau korang dah tahu untuk kemah auto tank kita ada dua jenis, satu layer dan dua layer. So, yang Wani tengah buka sekarang ni adalah dua layer untuk 3 ke 4 orang tau. Dia punya size adalah 200 kali 220 tau. Okey, so yang ni adalah untuk kita punya kemah auto tank daripada Utangki. Okey, untuk kita punya kemah auto tank juga, dia ada dua pintu tau, untuk bahagian depan dan bahagian belakang. So siapa yang dekat sini yang masih lagi belum tahu cara pemasangan untuk kita punya kemah auto tank, korang boleh save video ni sampai habis dan jangan lupa share dekat kawan-kawan yang petang. Bye.